Adakah 25 Disember benar-benar hari lahir Yesus? Tidak, 25 Desember bukan tarikh kelahiran Yesus. Alkitab tidak mencatat tarikh lahirnya. Tarikh itu dipilih oleh gereja awal sekitar abad keempat, bertepatan dengan perayaan musim sejuk Rom, Saturnalia dan Sol Invictus, lalu dijadikan hari merayakan kelahiran Yesus. Sebenarnya 25 Disember mungkin bukan tarikh sebenar kelahiran Yesus. Alkitab ni tidak mencatatkan tarikh ini. Dikatakan gereja Roma memilih tarikh ini untuk menggantikan perayaan pagan pada masa itu seperti Feast of the Sun. Kemudian gereja terus memperingati kelahiran Yesus pada 25 Disember demi penyebaran Injil. Tetapi apa yang lebih penting daripada tarikhnya ialah hakikat bahawa Yesus benar-benar datang ke dunia. Dia lahir ke dunia untuk membawa keselamatan, pengampunan dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini, Christmas disambut di seluruh dunia dengan berbagai cara. Namun bagi orang Kristian, fokusnya bukan pada perayaan ataupun suasana, tetapi pada Yesus Kristus Juruselamat yang lahir kerana kasih. Dia bukan sekadar simbol iman, tetapi satu kehadiran nyata yang membawa kasih, damai dan pengharapan. Dialah hadiah yang terindah dan termulia yang Tuhan berikan kepada dunia yang rosak ini. Adakah anda sudah menerimanya? Ikuti kami di TikTok untuk menerima renungan harian, soalan tentang iman dan video dorongan yang lain yang akan membantu anda mengenal Yesus.